Halo, selamat pagi. Saya Autar Singh, orang kuat BN, mantan Ketua Penerangan MIC Selangor, mantan Ketua Bahagian MIC Puchong, mantan Ahli Majlis MPSJ. Saya mau cerita pasal ini meja bulat, kepimpinan tertinggi Barisan Nasional. Kepimpinan semua Garu Kote punya kepimpinan. Duduk sana, dekat belakang semua tu ada 160 ketua-ketua bahagian UMNO pun ada hadir. When the time come, we will cross the fucking bridge. Itu satu wayang barulah. Bila tiba masa kita akan menyeberang itu sungai untuk menyelamatkan Datuk Seri Najib. Sekarang bila malam-malam semua sudah masuk, semua sudah masuk lah. Semua sudah masuk. Sekarang siapa itu Datuk Seri Najib? Tak ada kenal lah. Inilah keadaan dia. Ini diperlekehkan tau, diperlekehkan oleh BN ini orang, muka tak tebal duduk sana. Dua kali tau, hari tu lawan dekat Sabah pun kalah dua-dua kerusi. Orang Cina tamu MCA lah sekarang. Selagi you kahwin sama ini orang, Chinese will never trust you lah. Datuk Wee Ka Siong, MIC 100% pada saya rasa dia akan keluar. Dia akan keluar. Dia takkan join Perikatan Nasional. Itu saya punya pandangan lah. Mungkin dia akan kerjasama dengan itu kaki spin lah. Kaki spin negara. So pada saya sekarang bebas. Saya kemungkinan besar akan lawan sebagai calon bebas. Kecuali Datuk Seri Najib keluar lah. Dan lain cerita lah. Okay. Lu orang semua duduk sini enjoy. Nobody is talking about Datuk Seri Najib. Yang paling happy ini baju oren ni. Ini Wak Zahid. Sekarang bebas daripada semua pertuduhan. Taram malu tau. Langsung taram malu punya manusia lah ini. Dulu itu Anwar Ibrahim, itu Rafizi dan lain-lain. Itu DAP punya gang Anthony Locke, itu Nga Komeng nyanyi lagu. Ho ya ho. Kasih malu sama lu orang semua. Lu orang semua betul-betul lah jilat taik ni orang tau. Betul saya cakap. Diperlekeh. Macam-macam PRU 15. Lepas tu sekarang lu 69. Lu jilat sama dia orang jilat sama lu orang. Atas kepentingan politik. Tara malunya. Itu pertuduhan-pertuduhan di antara satu sama lain tu semua masuk dalam almari. Kita pakai next election. Sekarang kita kena kerjasama. Jual nama Agong. Cakap Agong juga panggil kita bekerjasama. So sekarang ada satu trend lah. Apa-apa pun jual nama Sultan, jual nama Agong. Itu macam juga. So pada saya semua tak ada tulang belakang. Tak ada tulang belakang. You see, Kuil sekarang satu operasi besar-besaran sudah diplan di Selangor oleh jawatan kuasa Limas, dipengerusikan oleh YB Eng Zihan. Timbalan dia ialah Papa Naidu. Dan semua dalam jawatan kuasa tu DO semua ada. DO Melayu ada, DO Datuk Bandar, Datuk yang di Petua Perbandaran, semua ada, semua Melayu ada. And then Pegawai Undang-Undang Negeri pun ada, Ketua Polis daerah di seluruh IPD lah, IPD semua di Selangor semua pun hadir. Semua sudah setuju. Kalau saya tak silap 200 lebih kuil akan diroboh. Kuil dan tokong. And dia naik motor besar, dia jalan-jalan makan angin. Ini orang langsung tak ada buka mulut. Ini orang ada buka sekali saja. Dia buat satu statement dalam I think Facebook. Tak ada buat video, tak ada cakap protes keras. MIC adalah 2-3 komen saya dengar pun dalam bentuk media percetak atau media sosial media, bukan secara mulut. So pada saya mintalah semua rakyat Malaysia jangan undi ini Barisan Nasional kalau ini orang menerajui. Ini orang. Jangan undi Perikatan Nasional kerana dia orang punya geng-geng yang bertanggungjawab. Pada saya itu dalam GARA dan lain-lain, dia orang punya geng semua terlibat. Semua terlibat. You boleh tengok itu komen-komen itu non Muslim wing yang berketurunan India ada yang keluarkan kenyataan-kenyataan bodoh
So nampak memang dia orang ini Gara ni memang boleh cakap photostat lah. Itu geng-geng bulan tu. So pada saya, apa beza diorang dengan diorang? Diorang pun tak ada buka mulut. So jangan juga undi Pakatan Harapan. Inilah satu pakatan yang paling menyusahkan rakyat Malaysia, yang telah menipu rakyat Malaysia dengan janji-janji kosong untuk menang. So saya minta rakyat Malaysia jangan undi ini semua orang, undi calon bebas. Diorang sekarang tengah main itu satu kenyataan lah dalam sosial media China dan India. Oh, kalau kita tak undi Pakatan, mau undi siapa lagi? Kalau kita tak undi Anwar Ibrahim, mau undi siapa? Kalau besok Anwar Ibrahim mati dulu apa? Ini negara bankrupt kah? Ini negara boleh tutup kah? Apalah orang cerita itu macam siapa? Everybody will come and go. So pada saya, jangan undi sama ini semua pengkhianat parti-parti pengkhianat rakyat Malaysia. Especially Pakatan rakyat yang telah menipu rakyat untuk dapatkan undi dengan janji-janji hapus PTPN, hapus tol, hapus GST, bagi pendidikan percuma, mau turunkan harga elektrik dan air, mau turunkan cukai pintu, cukai tanah, mau bagi pendidikan percuma, and then macam-macam lagi lah. Diorang nak turunkan harga barang. So banyak benda diorang janji, tapi satu benda pun diorang tak ada buat. Satu benda pun tak ada buat. Diorang menang dengan nyanyi lagu Ho Ya Ho untuk penyamun-penyamun dalam Barisan Nasional untuk menang itu election. So bila dia sudah menang, sekarang dia 69. You jilat saya jilat you, untuk form the government. And tak ada satu kenyataan pun dikeluarkan oleh ni baju oren ni orang ni, Wak Zahid ni, bantah atau condemn itu tindakan roboh kuil-kuil yang sedang berjalan sekarang. Ada beberapa mangkuk-mangkuk hayun, wiring problemnya, mualaf-mualaf Melayu celup. They are taking the law in their hand. Dia keluarkan kenyataan-kenyataan dalam sosial media yang telah betul-betul sekarang menjadi hangat. Ramai orang Melayu pun ada komen, orang India pun komen macam dia orang boleh gaduh. And ini orang ni macam tengok free show. Sama lah dengan Anwar Ibrahim, dia orang semua tengok free show. Yang paling sedih PDRM. Dia orang pun tengok free show. Dia bila tunggu sampai climax baru dia masuk pergi tangkap. That's why dulu saya tak setuju ISA dihapuskan. Inilah satu kesilapan yang Najib buat. Singapura pun ada ISA, London ada, Australia pun ada, semua orang ada. Banyak negara masih guna pakai. So orang-orang ni patut diangkut, pergi duduk dekat Kemunting 3-4 bulan, baca newspaper dekat sana atau main social media dekat sana ke apa-apa. So this is not good. The country sekarang dalam keadaan yang very dangerous. Very dangerous. And ini ialah seorang pemimpin Barisan Nasional yang gagal. I want to tell all of you all on this table, kalau dia continue tu jadi pengurusi Barisan Nasional, BN akan hancur. Muka-muka tak malu ni, ini UMNO. Dan juga tu 160 orang yang cakap when the time come you'll cross the bridge. Melawan 117 kerusi tau UMNO, menang 26. Tak malu ke? Lawan 179, Barisan Nasional lawan, menang 30. Tak ada malu ke? Patut letak jawatan aja. Pada saya semua letak jawatan. Gagal. You all fail. Rakyat tamul orang. Kali ni rakyat akan tolak BN. Dia akan tolak Pakatan confirm dia tolak. Perikatan mungkin menang di kawasan Melayu. So kalau BN mau survive, ini orang mesti kasih buang. Tapi ini semua tak ada telur punya orang. Semua tak ada telur punya orang. Tapi ini saya tak pasti siapa. Itu sajalah. Sekian, terima kasih.